Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Aku Bukan Ustazah 2 episod ke-13. So jom kita tonton. Kita nak pergi mana bang? Di jalan Lepas juga dah lama tak pergi bercuti. Anak-anak kita bagi dekat Umi Saya je yang pergi Kuala Terengganu tu. Ada madrasah kat sana jemput saya buat kelas 7 hari. Okey lah tu. Saya ikut sekali. Dah lama saya teringin nak pergi Terengganu. Abang nak pergi bila? Saya boleh beritahu Umi Tak payah, Azika. Awak duduk je sini dengan anak-anak. Abang ni memang dah tak kisah tinggalkan saya. Saya ni dah macam perabot kat rumah ni. Kalau saya tak ada kan, awak mesti tak rasa apa-apa kan? Macam kunci rumah hilang, ganti je dah baru. Jangan nak over boleh tak? Abang, bini mana yang tak over kalau dia offer suami nak teman tapi suami tak nak? Kan saya cakap saya pergi kerja. Habis tu awak nak apa, Azika? Awak dah bebas. Wow! Awak nak ceraikan saya? Hanya sebab saya nak ikut ni, awak nak ceraikan saya? Kiranya pergi Terengganu tu nak praktis lah hidup tanpa saya. Mentang-mentang saya ni anak yatim, macam tu je abang nak buang saya kan? Macam sampah. Adakah akan berlaku satu episod, satu scene lah, Angah pergi tampar Azikah ataupun berlaku sesuatu fizikal lah. Azikah ni saya tengok daripada episod pertama, bukan episod pertama, dari musim pertama dia ni duduk rumah je. Jadi saya rasa adalah sedikit perasaan tak puas hati dia tu. Dia tak puas hati sejak Aminah keluar dari rumah. Orang semua tanya Aminah pergi mana gitu semua. Dia ni jadi macam dia, saya rasa lah dia merasakan diri sendiri sebagai tunggu lah kat rumah. Kerja dia kalau kata mengabdikan diri pada suami, iyalah dia kena ikut suruhan suami kat rumah. Dia tak ada pergi mana-mana lah. Dia apa-apa pun atas dia nak, kalau nak pergi mana-mana tu atas kehendak suami. Terus sekarang ni Angah nak pergi ke Terengganu tanpa dia. So duduklah kat rumah. Dia tak boleh keluar mana-mana tanpa keizinan suami. Dah macam tu, sekali dia pun nak ikut juga. Dia pun nak jadi macam Aminah sebelum ni. Aminah yang keluar rumah lah. Tapi masa tu Aminah tak kahwin lagi. Macam ni lah episod kehidupan seorang Azikah. Bila duduk dalam satu keluarga yang mana ahli keluarganya agak kuat pegangan agama, ustaz lah semua. Jadi saya rasa dia terkongkong lah. Ada sikit rebel lah kat situ. Dan dalam musim kedua ni, semua benda tu telah jadi makin jelas. Jadi makin kuat memberontak dia dalam musim kedua ni. Okay, kita jumpa lagi dalam episod kedua, episod ke-14. Esok. Sekian.